Tuan-tuan, ada yang tanya saya, bank apa yang paling baik untuk anda buka akaun syarikat ataupun akaun semasa anda? Tuan-tuan, sebenarnya jawapannya very subjektif, tetapi apa yang lebih baik adalah anda dapatkan bank yang paling dekat dengan kawasan rumah anda ataupun kawasan perniagaan anda, supaya mudah untuk anda dapat pergi ke bank tersebut untuk mendapatkan khidmat nasihat. Tuan-tuan, yang kedua, saya nak nasihatkan anda untuk pilihlah bank yang menyokong anda. Sebagai contoh, bank itu pernah meluluskan pinjaman perumahan anda, bank lain tak lulus, bank itu luluskan. So, sokonglah bank ini, tuan-tuan, kerana bank ini pernah membantu anda mendapatkan rumah idaman ataupun kereta idaman, dan semakin banyak fasiliti anda dengan bank ini, semakin mudah bank ini untuk mendapatkan anda dana yang lain pula. Dan yang ketiga, anda kena tahu sekarang ni untuk membuka akaun current anda, ada certain deposit yang diperlukan. Ada bank yang minta 500, ada yang minta 1000, ada yang bank meminta 2,000 ringgit. Dan bukalah di mana-mana bank yang anda mampu. Kalaulah kadar deposit yang terlalu tinggi, eloklah anda untuk dapatkan bank yang meminta anda deposit yang seminimum mungkin. Itu adalah jawapan seikhlas dan selogik yang boleh saya beri, tuan-tuan. Kadang-kadang saya terima soalan-soalan daripada pelanggan ini. Dia tanya bank mana yang terbaik untuk dia buka akaun syarikatnya, dan saya tidak bias kepada mana-mana bank. Sokonglah bank yang pernah untuk membantu anda mendapatkan pinjaman. Itu saja, tuan-tuan. Seperti biasa dengan Mylon, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.